Panduan mudah. Pendaftaran majikan dalam talian bagi ROB dan ROC. Pertama, log masuk ke KWSP, GOV, My. 1A, klik tab majikan. 1B, klik tab pendaftaran. Kedua, scroll ke bawah sehingga K, di mana anda boleh mendaftar, klik dalam talian. Ketiga, maklumat majikan. 3A, klik pendaftaran perniagaan, ROB. Untuk mendaftar perniagaan atau 3B, klik pendaftaran syarikat, ROC. Untuk mendaftar syarikat. 3C, pilih tarikh mula mengambil pekerja. 3D, masukkan nombor MyCard atau pasport. 3E, masukkan nombor pendaftaran. 3F, masukkan nombor telefon bimbit. 4, tandakan kotak, saya bukan robot. 5, klik semak. Kemudian 6, klik teruskan. 7, maklumat perniagaan. Maklumat pendaftaran SSM akan memaparkan butiran majikan. 7A, alamat syarikat atau perniagaan. Semak dan lengkapkan alamat perniagaan jika berkaitan. 7B, pilih jenis syarikat atau perniagaan. 7C, masukkan bilangan pekerja. 8, maklumat perhubungan. 8A, masukkan nama untuk dihubungi. 8B, masukkan email. 8C, masukkan nombor telefon. 8D, masukkan alamat surat menyurat. 8E, masukkan poskod. Maklumat bandar dan negeri tidak perlu dilengkapkan dan akan dipaparkan secara automatik berdasarkan maklumat poskod. 9, maklumat pengarah syarikat atau pemilik perniagaan. Maklumat pengarah atau pemilik perniagaan akan dipaparkan secara automatik. 9A, masukkan nombor telefon bimbit. 9B, masukkan email. 10, tandakan kotak pengesahan. 11, klik hantar. 12, maklumat pendaftaran iAccount. 12A, masukkan nama pentadbir. 12B, pilih jenis ID pengenalan. 12C, masukkan nombor telefon pejabat. 12D, masukkan email. 12E, masukkan jawatan. 12F, masukkan nombor MyCard atau pasport. 12G, masukkan nombor telefon bimbit, TAC. 12H, tandakan kotak pengesahan. 12I, klik hantar untuk teruskan. Sila pastikan maklumat yang dikunci masuk adalah tepat, betul dan muktamad sebelum diproses. Kemudian 13. Hantar. 14. Pengesahan pendaftaran. Majikan berjaya. 14A, klik papar atau muat turun pengesahan pendaftaran. 14B, klik aktifkan iAccount, majikan. Ini merupakan sampel notis pendaftaran majikan yang telah berjaya. Dan ini pula merupakan sampel sijil pendaftaran majikan. Tahniah, anda telah berjaya. Terima kasih kerana membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik. Menurut Seksyen 41, 1, Akta KWSP 1991, majikan perlu mendaftar dengan KWSP dalam tempoh 7 hari daripada tarikh mengambil pekerja.